akan keluar hijau cik. So kalau color dia bla 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 macam tu. Tengok ni. Habis color dia. Tapi adakah jati dia rosak? Tidak jawabnya. Tak rosak langsung jatinya. Belum. Dan geng, bila macam ni dia boleh di-republish balik dengan kos yang sangat rendah. Kelebihan international spec. Sebab barang banyak full pasak. Nanti Boyjan tunjuk korang republish cara rumah. Boyjan tak akan republish dia cara bengkel kayu. Tak nak. Kita nak macam customer duit yang paling jimat yang boleh dilakukan kat rumah tapi boleh cun balik macam mana, sama-sama kita buat nanti. Okey? Okey, kalau ini memang outdoor, ini barang indoor. Geng, kalau korang tengok yang mana baru tengok, jangan korang tengok yang sekarang. Geng, ini set 28,000 baru ting-ting yang Boyjan jemuh hujan panas. Lama sekali sejak gudang ni belum ada kemah ni lagi. Betul. Ini barang baru, Boyjan ada video dia geng. Ini betul-betul barang baru. Sebab apa Boyjan buat? Nombor satu, nak tengok cantoman dan kayu semi TPK level mana dia tahan dengan finishing Boyjan punya kilang P1. Dan juga material yang Boyjan duduk ni, yang lompat ni, material paling top dari 2023 dan sampai sekarang sold out. Ni material mewah gila. Okey, kita nak tengok level mana dia repot, level apa dia rosak, sebab Boyjan ada catat benda tu. Inilah cara Boyjan bereksperimen, barulah boleh terangkan dekat customer. Ya betul bos, apa kena mengena? Barang indoor mana ada orang kena matahari? Itu memang soalan yang Boyjan pernah dapat dulu. Tapi majoriti kalau Boyjan duduk dekat dalam gudang, nak tunggu berapa tahun? 30 tahun baru nampak kerosakan dekat belah mana. So semakin Boyjan cepat nampak mana dia yang perlu diperbaiki, makin cepatlah proses kita buat suatu production tu jadi lebih baik. Dia macam tu. Sebab tu matahari hujan lah benda yang paling ekstrim di dunia ni kalau nak test sesuatu. Faham tak? Macam ni apa yang perlu diperbaiki, cantoman ni macam mana bla 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 bla, semua ada. Kok kayu memang tak rosak lah kecuali cantoman. Ni RM28,999. Ni RM28,000. Material ni tak rosak pun. Kotor tu sebab Boyjan memang tak jaga geng. Kotor sebab memang Boyjan tak jaga. Yang ini kan tak apa, nanti korang tengok satu kali Bos Ijan buat ni kan asalnya ada finishing. Sebab ni memang semi outdoor, bukan outdoor betul-betul geng. Tengok ni. Ni pasak, cantum, pasak. So dia tak rosak kan? Okey. Nanti Boyjan akan kelebihan set international. Nanti Boyjan pergi dobi, basuh. Lepas tu Boyjan gosok sendiri, simple-simple. Tengok lawa ke tak. Tak payah semua balik. Kita pakai unfinishing je. Untuk international spec.